Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kuih bahulu coklat atau bahulu coklat rice. Coklat chip pun boleh, mana-mana yang korang ada dekat rumah dan senang untuk korang beli. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Yang penting resepi ni tak akan gagal. Kalau korang yang tak pernah buat kek atau kuih atau bahulu ni, boleh cuba resepi ni, confirm nanti gagal dan confirm jadi punya guys. Tapi jangan derhaka saya punya resepi. So jom, jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. Subscribe free je guys, like pun free. So jom guys, kita buat kuih bahulu coklat chip. So mula-mula kita masukkan 3 biji telur. Saya pakai telur grade A atau B. Okey, A atau B sahaja. Selain tu tak boleh. Sukatan dia untuk ni telur yang besar. Untuk sukatan yang saya buat ni, telur yang besar. Itu dia punya pantang larang pertama. Kita pakai telur yang besar. So, masukkan 3 biji telur grade A or B sahaja. Dan kita masukkan gula pasir 1 cawan metrik. Masukkan esi vanila 1 sudu makan. Dan kita mixkan dia sampai dia kembang. Pastikan kembang sampai gebu-gebas. Nak tengok gebu-gebas macam mana, korang boleh tengok video ni. Janganlah skip, tolonglah. Okay? Kita mixkan dia sampai dia gebu-gebang. Itu pantang larang yang kedua. Dan pastikan masa korang nak masuk telur tu, bekas korang atau yang korang nak pakai acuan yang korang nak mixkan dia sampai gebu ni, kering. Tak ada air. Itu yang buat korang punya akan jadi kembang elok macam ni. 3-4 titik air pun boleh buat korang punya tak mengembang elok. So sampai kembang jadi macam dalam video ni, korang boleh tengok gebu saya punya mix telur dan gula ni. Macam itulah kita nak. Dan kita masukkan 1 cawan metrik tepung gandum. Masukkan sikit demi sedikit, gaulkan sampai dia rata. Saya ayakkan, saya takut ada ketulan yang ada dekat tepung tu. Sebab tepung ni dah buka lama. Saya takut ada ketulan. Kalau korang ayatkan sini lebih mulus dan tulus dan senang nak adunkan dalam korang punya adunan. So korang masukkanlah sikit demi sikit. Korang tengoklah saya buat ni. Korang gaulkan sampailah tepung korang rata. Ini saja bahan-bahan yang untuk kita punya bahulu. Bahulu ni guys, memang mudah dan senang sangat-sangat. Orang dulu tak ada mix. Dia pukul sampailah kembang macam ni. Sebab kita ada mix moden dan senang untuk korang buat kuih bahulu yang simple sangat-sangat. Nak makan hari ni pun boleh buat. Lagi sedap buat fresh-fresh macam ni. So, kita gaulkan ke semuanya. Jangan risau yang korang baru nak belajar buat kuih bahulu ni, confirm guys jadi. Tapi ikut step yang saya guna ni. Dan jangan skip apa-apa. Dan tengok video ni lah sampai habis. Itulah yang perlu korang belajar dalam video ni. So, ni kita gaulkan sampai rata. Dah rata, korang boleh masukkanlah. Korang boleh pilih coklat apa yang korang nak letak. Coklat chip boleh dan coklat rice pun boleh. Saya ada coklat yang kepingan kecil ni banyak dekat dalam saya punya peti air. Saya masuk yang ni lah. Saya masuk sedikit dulu. Saya takut dia cair sebab kita nak bakar saya punya acuan bahulu saya ada 1 je ni. So, saya kena masuk sikit-sikit lah. 2 coklat tu saya takut cair. So, ni saya panaskan 30 minit dalam oven korang dulu. Dah panas dalam... Ni saya panaskan. Nak sampaikan 30 minit tu. Dia dah panas sikit ni. Saya sapukan minyak dekat acuan bahulu saya ni. So, kita bakar dalam 30 minit. Okay. So, bakarkan sekejap. Dah 30 minit korang keluarkan. Dan boleh masuk adunan bahulu korang tu. Okay. So, korang boleh tengok video saya sebelum ni. Saya beli, korang boleh beli acuan ni. Jadi, pelbagai kuih yang korang buat, boleh buat untuk acuan ni. Tak adalah satu kuih yang korang nak buat untuk acuan yang korang beli yang mahal ni. Tak adalah mahal sangat. Dalam 20 lebih macam tu, korang boleh tengoklah search dekat TikTok or Shopee. Okay. So, yang ni sebenarnya tak boleh letak penuh-penuh sebab dia akan mengembang dan keluar daripada acuan dia. Pastikan korang sapu minyak ke seluruh permukaan acuan korang. Nanti kalau dia terkeluar sikit dekat luar tu, dia tak melekat. So, ni saya terletak penuh tapi tak apa. Just ni kali kedua saya buat.
Saya ingat penuh ni dia akan naik lebih cantik dan gemuk. Tapi bila dia terkeluar daripada acuan tu, yang acuan lebih tu dia rangup lah. Tapi tak apa, korang boleh tengok dulu. So, ni kita masukkan pakai sudu. Ikut korang yang mana korang senang. Nak pakai piping pun boleh. Bagi saya, pakai piping lagi senang daripada sudu kot. Tapi mana-manalah. Benda ni senang je. Kalau korang pakai sudu pun senang. Untuk adunan yang saya bagi ni, tak banyak pun guys. Sikit je. Kalau korang ada acuan ni 2, lagi senang dan mudah untuk korang buat. Saya ada 1 je. So, kalau saya kena buat step by step lah. Okay, so, masuk sikit demi sikit ni dulu. Untuk tak nak bagi dia tumpah lah. Pastikan oven korang dah panas sikit sebab korang dah panaskan ni tadi. Kita bakar oven 180 darjah Celsius. Tadi pun kita panaskan kita punya acuan pun 180 darjah Celsius selama 30 minit. Pastikan 30 minit korang dah panaskan korang punya acuan ni. Dan sapu minyak ke seluruh permukaan dan luar. Okey, so masukkan dekat oven korang 180 darjah Celsius selama 15 ke 20 minit. Tengok 15 minit kalau dah masak, dah cantik elok warna dia, keluarkanlah. Okey, api atas bawah. Api atas bawah. Okey. So, ni hasilnya. Saya naik ke atas sikit sebab saya nampak permukaan atas tu tak berapa garing sangat. Okey. Dalam 5 minit tadi tu, saya masukkan. Saya letak atas. Okey, ni dah siap guys. So, bolehlah keluarkan cocok dengan lidi sikit. Tolak-tolak sikit. Nak ketuk terus pun boleh. Tak ada masalah. So, ni saya tolak dengan lidi. Mudah untuk keluar daripada acuan kita. Okay, ni nampak ni terlebih sikit. Kalau terlebih, dia punya ujung tu rangup. Tapi saya suka rangup-rangup tu. So, next korang nak buat, pastikan tak ada lekat-lekat macam tu korang kena bersihkan. Dan korang kena sapu juga dengan minyak untuk seterusnya. Tak payah panaskan balik. Korang just terus masukkan adunan yang korang buat tadi tu dekat dalam acuan ni. Terus. Sapu minyak. Kena sapu minyak untuk elakkan dia melekat dan mudah untuk keluar daripada acuan. So, ni jangan masuk penuh-penuh lah. Kita masuk separuh je bagi ada ruang untuk dikembang. Korang boleh tengok saya step saya masuk macam ni lebih cantik ngam-ngam lah. Tapi kalau korang nak rangup, korang bolehlah buat penuh-penuh. Nanti dia rangup sangat dekat tepi permukaan yang lebih tu. Okay, so ni kalau korang nak masuk lagi coklat, boleh je masuk coklat. Tambah lagi coklat. Lagi banyak coklat, lagi sedap. Ni saya just baca korang lah. Yang mudah dan senang sangat-sangat guys. Bahulu. Kalau korang beli bahulu yang dah siap tu, dia dah lama buat. Tapi kalau korang buat bahulu yang baru buat macam ni, korang makan, ya Allah, sedap guys. Saya tak boleh nak cakap macam mana sedapnya. Dah gebu, dah lembut lah tu. Dan tak banyak bahan. Kita pakai bahannya 3 bahan saja. So, mudahlah untuk korang nak buat sejasa bahan ni. Yang senang, harga rahmah. Dan memang mudah untuk korang nak belilah. Confirm ada kat rumah korang. So, ni dah siap. Kita bakar yang sama juga. 180 darjah Celsius selama 15 ke 20 minit. Ikut pada oven korang lah. So, ni tadi yang first kita bakar tu korang boleh tengok. Yang saya cakap tepi tu rangup tu. Inilah rangup ni dekat tepi tu. Tak apa, kita buka je. Masih lembut dan gebu guys. Coklat dia tak berapa banyak saya letak ni. Okay, syarat untuk video saya ni sebenarnya. Kalau bagusnya, saya lebih suka kosong macam ni. Sebab dia dah manis. Tapi kalau budak-budak, dia memang lebih suka ada coklat. Ni, rangupnya tepi ni. Memang sangat rangup, guys. So, ni yang kedua, kita bakar. Nampak tak cantik elok je. Kalau kita buat, tak penuh. Okay. So, ni kita boleh terus keluarkan. Dekat kita punya bekas. Dah sejuk, korang boleh letak dalam balang. Okay, kita tolak dengan lidi kita. Macam ni. Dah sejuk, masuk dalam balang. So, dah boleh tahan lama. Makan cica dengan kopi O atau teh O. Mantap, guys. So, ni korang tolak dan korang sapu minyak. Sapu semua permukaan sampai semuanya kena. Kita bakarnya macam biasa. Terus bakar terus. Ni hasilnya. Yang kedua. Gebu, guys. Lembut sangat-sangat. Ni yang kedua. Yang ketiga kita bakar. So, saya akan habiskan kesemuanya. Tak banyak guys. Kejap je untuk adunan yang saya bagi ni. Korang kena cuba. Yang belum lagi pernah buat kuih ni, korang kena cuba.
Silap-silap korang boleh buat berniaga guys. Ini terpaling senang sangat-sangat buat kuih bahulu ni. Okay, simple. Okay guys, ni hasilnya. Selamat mencuba. Kuih bahulu coklat chip atau coklat yang mudah, simple sangat-sangat. Guna 3 bahan saja. Confirm anti gagal. So, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.